jauh. Yang ada cuma untuk menegakkan pandangan saya. Katakan saya bijak dan saya tegas, saya bengkeng, mungkin saya menang. Yang seorang lagi mungkin dia tak berapa bijak, ataupun misal kata dia bijak juga macam saya, tapi juri awam melihat, oh, cara Ustaz Isa nanti nampak betul lah. Maka orang awam menilai bukan dari sudut fakta ilmu, mungkin dari sudut bahasa saya, sini saya, dia mungkin tak boleh jawab secara spontan dan sebagainya. Walau seorang tak boleh jawab ketika itu, bukan bermakna tak ada jawapan. Sebab perdebatan base pada apa yang dia ingat masa itu. Debat ni apa dia ingat masa itu. Ada setengah orang mungkin hafazannya lebih kuat, ada setengah orang mungkin lidahnya lebih pasal, ada setengah orang pula mungkin dia debat, dia lupa itu, lupa ini. Mungkin kebenaran ada dengan dia dan kita tak tahu. Jadi kata Imam Ibn Arabi, sebaiknya jauhilah perdebatan pada perkara-perkara yang disebut sebagai furuk. Perkara furuk ni tuan-tuan sekalian, bila saya yang baca kitab fiqh, tuan-tuan, furuk ni tak pernah selesai. Datanglah siang furuk. Sebab itulah kekalnya mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali sebagai lambang furuk tu tak selesai. Kalau furuk ni selesai, tak ada mazhab, cuma satu je mazhab. Kalau furuk tu tak selesai, lah lahirnya Syafi'i, Maliki, Hanbali. Lain mazhab banyak ni, kalau furuk tak selesai dan masing-masing ulama'nya berpegang pandangan ini, maka berlapang dada. Tak apalah, nak buat itu, buatlah, saya ni. Maka itu jauh lebih baik. Itu jauh orang yang lebih faham sejarah umat Islam. Orang tak faham sejarah umat Islam, lalu dia membakar api permusuhan baru. Dia merasakan dia bawa benda baru, dia lupa. Dia cuma membawa benda recycle. Hujah-hujah recycle. Dia bukan bawa hujah baru, recycle. Semuanya dimain benda recycle. Dan yang paling parah, ketika mana umat Islam sudah tenang dengan pandangan masing-masing, maka dia menyemai kebencian dan perbalaan. Kembali umat Islam berbalah. Walau ada okey dah, boleh belaka, ni boleh. Dan kita tahu tak bolehnya benda yang jenis, tak boleh. Jadi okey, kita boleh terima. Bukan kita diajar bila pergi Mekah untuk terima semua perbezaan ni. Ni buat ni, kita pun tak boleh. Yang ni nak pakai begitu, nak pakai begini, pakailah. Kadang kita tidak akan mempedulikan perbezaan kecil. Sebab kita kat Mekah duk sibuk buat ibadat, tu je kita fikir. Dan demikian sepatutnya kita berfikir. Bagaimana benda itu bukanlah benda asal, dasar. Tapi tak perlu kita tuan-tuan memperbanyakkan, memanjangkan perdebatan yang tidak memberi faedah yang banyak.